Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat dengar Mesti ada adjust. Ni tutup dulu. Ini tutup dulu. Cancel. Okay, sekejap sahabat. Kita jadikan buat teknikal sekejap. Okay, apa khabar sahabat-sahabat? Kita tengah nak buat harakah. Kita nak buat harfiah. Kita nak belajar harfiah pada petang ni. Jadi sahabat-sahabat boleh bersama-sama saya. Ada Yep. Okay. Gini okey. Okey. Jadi nampak tak skrin Nampak ke skrin? Mungkin nak rapat sikit. Rapat sikit. Okey, boleh lah kot muka separuh. Okey, boleh Jun. Jadi kita nak belajar harfiah. Kalau nampak ni, nampak skrin bagi tahu, nampak. Kita nak gelapkan sikit. Nampak ke skrin? Kalau nampak bagi tahu nampak. Gelap pula Okay, kita test. Jadi kita nak buat harfiah ni. Kalau sahabat-sahabat nampak beritahu. Jadi kita bermula dengan surah An-Nas dulu. Kul. Oh, dia hang Ya sahabat saya pakai home pula. Home activity Toshiba dengar Auzu. Okey. Jadi kita nak buat speed run lah. Untuk supaya dia terputus-putus tak apalah. Kul, katakanlah, auzu aku berlindung, birabbi dengan Rabb, an-nasi manusia, maliki raja. Okey. An-nasi manusia.
Teruskan. Kita tak dengar. Auzu aku berlindung, Anas manusia, Birabbi dengan Rabb, Maliki raja, manusia An-Nasi, Kul katakanlah. Seterusnya. Okay, kalau sahabat-sahabat okay, kita ada Pokli Razali. Apa khabar Pokli? Saya tekan ni. Saya tekan ini. Okay, terima kasih Jan Mustafa yang share video ni. Nampak Ilahi Tuhan An-Nasi manusia, min daripada syari kejahatan, waswasi bisikan, Khannas yang bersembunyi. Yang bersembunyi Khannasi manusia, An-Nasi min daripada, ilahi Tuhan bisikan, waswasi syari kejahatan. Okay, kita skip dulu. Kita nak dapatkan 5 dulu. 5 ujian baru kita ni. Waswasi bisikan, min daripada, kul katakanlah, auzu aku berlindung, An-Nasi manusia, Birabbi dengan Rabb, An-Nasi manusia, An-Nasi Tuhan ilahi, Maliki raja, syari kejahatan, Khannas yang bersembunyi, Tuhan dengan Rabb, Birabbi syari kejahatan. Seterusnya ayat yang terakhir. Terima kasih Farida, Puan Farida Farid Ustazah Farida. Okey, apa khabar? Kita buat style lain ni. Allazi yang yuwaswisu, dia membisik-bisikkan, fi di dalam, suduri dada-dada, jinnati suduri An-Nasi manusia, mina daripada, jinnati jin, wan-nasi dan manusia. Okay, waalaikumsalam Ustazah Farida. Boleh panggil Ustazah Farida. With my SN. Sekejap je. Oh, dia tak dapat lama lah skrin ni. Pelik juga ni. Stop mirroring. Cast my screen. Okay, fokus. Jinnati jin, An-Nasi manusia, wan-nas dan manusia, fi di dalam. Ustaz. Tak apalah. Saya dalam TikTok ni orang panggil saya Ustaz kan. Saya terkejut kan. Baru apa? Saya malam tu dalam pukul awal-awal lah tahun lepas kan. Dalam pukul 11-12 kan macam tu. Panggil Ustaz kan. Masya Allah, terkejut kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah lah. Itu cuma Ustaz tu panggilan je cikgu kan. Okay. Kan oh ya, dia problem lah di sini. Stop mirroring tahu kenapa dia betul terputus ni. Tak apalah. Sekali kita buat je lah macam tu. Ataupun sekejap Home. Google Home dah update lah. Okay, kita update dulu Google Home. Sambil-sambil tu kita buat yang ni, sangkut sekejap. Okay. Falak subuh, kul katakanlah, auzu aku berlindung, Birabbi dengan Rabb, falak subuh, min daripada syari kejahatan, ma apa yang falak dia telah ciptakan. Falak subuh, kul katakanlah, ma apanya, syari kejahatan, auzu aku berlindung,
Min daripada khalaq, dia telah ciptakan. Okey, dah dapat double SP. Jadi kita nak tunjukkanlah sikit contoh. Dah siap belum? Okey, kita tunjuklah sedikit contoh apa yang daripada ni. Okey, dah stabil dah. Okey, dah stabil. Ini adalah version yang paling baru sekali. Ini paling baru sekali. Nampak itulah terang sangat kena rendahkan brightness pun je. Sekejap, kita setting brightness ya. Picture brightness. Contrast brightness contrast sikit. Gelap. Nampak? Saya belum tahu lah ni mungkin dynamic. Okay tak? Dia sebab reflection daripada kamera tak nampak reflection. Lepas tu kita pilih natural backlight off. Okay, nampak tak? Boleh nampak ke? Nampak. Kan, dia macam tak clear, tak puas hati kan? Tak tahu apa lah. Kita cuba dulu harap dia nampak lah nampak sipi-sipi je kan. Tapi nanti kita adjust lah. Buat sementara kita pakai ni dulu. Jadi target kita dah dapat nombor 1 ni. Nombor 1 ni dipegang oleh Faridah Hussein. Jadi kita ada 28,000. Kita nak kejar 30,000. Cara dia, kita buat XP Rush. Okay, kita di peringkat shine. Jom kita mulakan. Nampak tak nampak kan? Okay, kita rapat sikit. Ini je ni. Okay, itulah. Ni paling dekat dah ni. Ini dah paling dekat dah. Okay. Tak boleh nampak kan? Silau kan? Saya pun tengah fikir macam mana nak halang silau kalau ni lagilah. Okay. Tak buat apalah. Sementara sekarang ni, sebelum saya nak atasi benda-benda tu, kita mulakan dululah. Jadi kita di tahap sukar. Nampak sukar sukar. Nampak sukar. Okay, sukar. Okay, jom kita mulakan sukar. Musyfikun, orang-orang yang berwawasan, berwibawa, berwaspada. Orang-orang yang berbakti, bararatin, jazaun, fir'auna. Jawapan dia bararatin. Rob mereka, Rabbihim, bi'ah kami, dengan paling tinggi ataupun dengan terbalik. Mana satu ni? Paling tinggi ke paling terbaik? Handphone nampak kan? Handphone nampak kan? Okey, paling tinggi lah. Paling adil jawapan dia. Salah. Dan dia memberi khabar gembira. Wa yubashira. Mai tatu. Yang mati. Akma adalah. Mana Akma apa jawapan dia? Nampak tak dalam ni clear kan? Tak tahu kenapa ni kan. Akma adalah orang buta. Kita dah dapat dah ni. Robot dah angkat berat. Kan?
Okey. Dia pergi muat sang sukar. Tata yadna, maka biarkanlah mereka. Fafatahna, lalu kami telah membukakan amal yang baik ihsan ni. Kemungkaran, mungkaran, bentakan, zajratun, manfaat-manfaat, manafi'un, diilafi kerana kebiasaan, wa qadaban, dan rumputan. Dia telah masuk dahala lil bashari, bagi manusia, antum, kamu semua lelaki, ba'dha, sebahagian. Dah berjaya dapat. Tengok. Dapat. Teruskan. Quick thinker. 50. Teruskan. Jom. Tu berapa? Sikit lagi. Kita shine satu dah habis. Kita akan buat nombor 2 pula. Jom. Sahabat-sahabat, angguk je lah. Percaya apa yang saya cakap tu dengan tengok dengan skrin. Itu je. Liyak kulu. Liyak kulu, agar mereka makan. Yuha, ia diwahyukan. Talaha, dalaha, dia telah mengiringinya. Mereka yad'un. Fihi, di dalamnya. Muat sukar. Pembukaan, fathu. Nenek moyang, abai. Taf'alun, kamu semua lakukan. Bentakan, zajratun, seperti tandan. Kal ujun, masuklah kamu. Idhuli, at-saqah. Ni apa ni? Dia teratur ke sempurna? Teratur lah. Sempurna jawapan dia. Dia telah melakukan fa'ala. Muzni, awan yang berair. Dia memberitahu. Yudri, wa arsala, dia telah mengutuskan. Maksud tashkurun, ada, dia telah kembali. Ijharu, kamu semua jelaskanlah. Seperti berukalhin. Mutahharah, disucikan. Berlebihan. Jam'ah ni kumpulan. Najma' ni mubina, nyata. Jam'an ke najma'? Mana satu? Jam'an. Dia telah bersemanyan istiwa astawa. Umiru, mereka telah diperintahkan. Selesai nombor 2. Saya tak berhati ya. Dia punya kamera belakang ni tak clear. Berpeluh-peluh. Bilik saya memang panas sikit ni. Bilik saya memang panas. Dengan cuaca panas ni. Dia jadi panas lah sekejap. Itulah. TV ni dah power dah 4K ni. Dia tak dapat ni macam mana silau ni? Tengah-tengah fikir ni. Kita emas Betul lah kita emas. Kita belum emas sikit lagi. Lagi. Kita patah balik. Kita pergi aspirasi. Kita ambil yang last sekali. Kalau lowkan brightness sini. Lowkan brightness. Tint color. Kontras. Banyak lah. Banyak gelap. Nampak? Kan? Ni nampak? Ni paling rendah sekali. Nampak? Dia telah solat. Nampak?
Hui, kena rendahkan brightness. Kena gelap betul ni. Boleh nampak Kalau nampak, tulis nampak. Boleh tak tolong sharekan bagi ramai yang dapat manfaat lagi. Kita nak share ni, kita dah habis gadget dah. Kita ada 1, 2, 3, 4 gadget kita pakai. Dia telah solat. Solat. Miskun. Kasturi. Terhampar. Mabsusah. Dia telah menghamparkannya. Dahaha. Orang yang bermewah-mewah. Mutrafin. Ka'asfin. Seperti ka'asfin. Debu ke daun? Daun. Lebih mengetahui. A'lamu. Bighaibina. Bi dengan ibina, orang-orang beriman ke orang gaib? Orang yang gaib. Gugusan bintang. Buruj. Jahidin. Berjihadlah. Kami telah mengutamakan fadolna, wabusati, dan dia dibuka bukan, dimasukkan bukan, hancur lebur atau digoncangkan, hancur lebur. Wayamna'una, dan mereka mencegah ke menghalang, mencegah lah. Kutilu, mereka. Mereka. Dia memberi kamu, tika, aku telah memberi ahlakat fajaratu, orang-orang yang derhaka. Kesuraman. Fataratun. Hakimu. Kamu semua, ni dua Kamu semua tegakkanlah ke kamu semua tegakkanlah? Nampak? Jawapan dia ni. Kamu semua tegakkanlah ke kamu semua tegakkanlah kan? Dia jadi pelik lah. Okey. Kamu semua tegakkanlah. Kamu semua tegakkanlah. Dah. Dia scam betul lah kan. Mana boleh scam je ni. Okay. Teruskan. Okay. Error. Yep. Yasduru, dia keluar. Tanah liat. Solin. Bismi, dengan nama. Qulubihim, hati-hati mereka. Dan haruman. Waraihan. Asma'u, nama-nama. Sisi, ladun. Pelita, sirajan. Lalu dia telah mulakan fa'akramahu. Pasti orang-orang yang makan la'akilun. Kita dah selesai. Nampak selesai. Tahap shine 93% ketepatan. Kurang. Kita last Radiant. Radiant susah sikit ni. Yang dijanjikan maud, sangat buruk. Sa'ah, yakun, dia akan menjadi. Ba'da, selepas. Jalan, sirat. Sangat sukar. Husyirat. Husyirat, dia telah mengumpulkan ke? Dia dikumpulkan. Mereka telah mengumpulkan. Kami. Kami dengan mereka salah. Dia telah dikumpulkan. Orang-orang yang derhaka. Fajaratu. Setiap kulli. Mereka memudaratkan yaduru. Lil mukazzibin.
bagi orang-orang yang mendustakan, yang menutupi. Marji'u bukan, ghasyiyah. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Lil la'anna, sungguh bangkit ke menempatkan, bangkitkan bukan, memenuhi, kilas ni. Alaisa, bahawa bukankah, asjudu, sujudnya ke sesujukan, asjudu, sujudlah. Al-falak, subuh. Lalu para pengatur. Aidihim, tangan-tangan mereka. Aqda, hujung. Ayatina, tanda-tanda kami. Mereka berpaling. Yasuddun, zuriat, keluarga, keturunan. Para wanita yang dijaga kan. Itulah. Dia memang betul-betul trik Manafi'u, manfaat. Ia terkemudian demi para pencabut. Dia berkata, yaqulu, kubra, yang besar. Maldaji'i, jalan-jalan bukan, pengembara bukan, tempat tidur. Yaksha, ia menutupi. Musaman, musaman adalah dihitung, ditentukan. Okey. Error lagi dia sekejap je boleh casting ni. Tak kenapa boleh casting sekejap je. Yu'un, mereka cipta, mereka tulis, mereka simpan. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia, Yu'un? Mereka simpan. Khairan, kebaikan. Butun, perut-perut. Muqdizun, orang yang berpaling. Tanya kepada diri sendiri. Tanya kepada diri sendiri. Sebelum tu saya nak stopkan share screen ni. Kita nak berkongsi lah sebenarnya. Bagi ramai yang dapat manfaat ni. Stop moving. Okay, kita nak berkongsi ni supaya ramai lah. Ramai dapat ni. Jadi saya minta boleh sharekan. Sekejap. Okay, nampak separuh je ni. Copy link. Buka sini sekejap sahabat-sahabat. Saya nak share. Okay, kita live. Okay. Cast my screen, cast start. Okay, kita pergi ke sini. Okay, last. Kita ada 2 lagi radian. Nampak 2 radian. Okay, 2 radian.
Okay, nampak 2 radian. Nampak nampak lah kot Okay, kita mulakan. Sukar. Ia telah menjadi sempurna. Hamidun, maha terpuji. Dan kami memudahkan kamu. Menyasiruka. Dia telah datang. Ata. Fa'ariz. Maka berpalinglah. Sangat sukar. Isnaini. Apa? Isnaini. 2. Siapa dia? Miroslah. Tak ramai orang. Syuwazun. Apa dia syuwazun? Lidah api. Dan gadis-gadis. Waka'aiba. Duda. Ni ke sini Sini. Okay. Taman Tasik Parit. Duda. Parit ke taman ke parit? Parit ke taman? Yang mana satu? Parit lah Hajari hijrah. Dia telah mencari tempat berbina awal. Unsa wanita dan perempuan salah. Harta warisan. Turasa. Maha suci. Tabaraka. Usri. Kesulitan. Maka tembuslah kamu semua. Syaitan. Tempat-tempat yang teduh. Sahabat-sahabat yang berada di TikTok ni boleh dengar suara saya jelas tak? Ke ada gangguan daripada suara luar? Boleh bagi tahu tak? Boleh bagi tahu tak? Saila orang-orang yang meminta-minta. Dada-dada suduri. Kimi. Minta jangkauan. Dia mencuri tukni. Yakun. Dia adalah. Ruh. Lahu. Miliknya. Dan yang dipetik. Wajana. Samai. Langit. Orang-orang nyekal. Khalidun. Orang-orang yang kegelapan. Muslimun. Mereka bertanya as'alun. Yuziruna. Mereka terus menerus. Mereka diuji. Ajran ganjaran bahri laut ihwan saudara yuftanun. Riyak kulu. Mereka makan. Tidur. Naum. Atqa. Orang-orang bertakwa. Ittahaza. Dia telah mengambil. Sangkaan. Zanna. Yatimah. Orang. Alamak. Tekan. Ahlakannya. Dia telah membinasakanku. Mukarrabin. Orang-orang yang didekatkan. Yashfa'u. Dia memberi syafaat. Labil mirsad. Mirsadi. Mirsad awasi ke kekuasaan atau kehendak? Awasi lah Allama. Dia telah mengajar. Tanya kepada diri sendiri. Terima kasih Anis Adli. Ada bunyi mesin tak apa, ada tengah vacuum pula. Kat luar ada tengah vacuum. Jadi tanyalah kepada diri kita kita dah berjaya dapat selesai. Satu lagi. Belakang hang tak. Kita tengah mirroring ni dia kadang-kadang hang tak tahu nak buat macam mana. Ni kita mirroring je lah sampai dah okey. Last kali. Kalau nampak sini. Radian. Nampak radian. Kita nak yang last 3. Radian. Ni senang je. Masya Allah. Rezeki. Allah. La. Tiada. Ilaha. Tuhan. Illa. Kecuali. Huwa. Dia.
Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La, tidak, ta'khudhuhu, ia menimpanya. Sinatun, mengantuk. Wala, dan tidak. Naum, tidur. Lahu, baginya. Miliknya. Ma, apa yang. Fi, di. Samawati, langit-langit. Wama, dan apa yang. Fi, di. Ardi, bumi. Man, siapa yang. Za, ini. Allazi, yang. Yashfa'u, dia memberi syafaat. Indahu, di sisinya. Illa, kecuali. Biizni, dengan izinnya. Ya'lamu, dia mengetahui. Ma, apa yang. Baina, di antara. Aidihim, tangan-tangan mereka. Wama, dan apa yang. Khalfahum, belakang mereka. Wala, dan tidak. Yuhituna, mereka meliputi bisyai'in, dengan sesuatu. Min, dari ilmihi, pengetahuannya. Illa, kecuali. Bima, dengan apa yang sya'a, dia telah menghendaki. Dah habis dah. Dah habis dah sahabat. Satu je salah. Okay, terima kasih Azizi Cameron. Jadi sahabat-sahabat boleh tolong share, tolong like tag, share, like, love semua. Apa tahap radian? Kita tahap radian. Okay, selesai. 9.526%. Okay, jadi kita share lah. Jadi kita nak stop je. Kita share. Boleh share. Boleh share. Okay. Okay, sekarang ni kita nak berbalik kepada kita punya liga ni. Okay, liga ni kita nombor 29 dan kita ada 30 markah lagi. Kita share. Okay, kita ada 95%. Okay, masih ada orang yang hebat lagi lah. Bos Farida, Ustazah Farida, berapa tadi dapat? Kongsi kepada kita lah. Bagi ramai. 2 itulah kadang-kadang macam ni lah. Kita punya viewer ramai, tapi dia tak mendatang kan. Kena pilih lah. Bila kita dah buat 10 kali live kan, kita buat sekali live ni, kita tak jumpa kat mana kita punya audien yang selalu hadir lah. Selalu saya jarang tau buat pukul 6 petang ni. Waktu saya buat live sekarang ni pukul 3 petang. Tetapi 3 petang kan, ataupun pukul 11 malam. 12 tengah hari, 3 petang, 11 malam ke atas. Ni pukul 6 petang ni tak ada lah, sebab tak ada saya punya audien kan. Jadi macam ni lah. Dia sendu kan. Tapi yang penting dia kena istiqomah lah. Masya Allah, 87% lah. Okey lah tu. Dapat A kan. Jadi syari kejahatan rozikin malam iza apabila wakaf. Dia macam ni tak ada pressure kan.
Macam ni tak ada pressure. Rosikin malam syari kejahatan Iza apabila. Okay, nampak Wamin dan daripada syari kejahatan nafas hati para wanita fi pada simpulan-simpulan uqad fi pada syari kejahatan qad simpulan-simpulan para wanita mendengar wamin dan daripada. Okay, last. Wamin dan daripada syari kejahatan hasidin pendengki iza apabila hasadat dia terdengki. Wamin dan daripada pendengki hasadan dia telah dengki iza apabila syari kejahatan. Okay, teruskan. Al-Falaq settle. Saya buat Al-Ikhlas. Okay, terima kasih Puan Faridah. Kalau nak tanya apa pasal TikTok ni bolehlah terus jawab. Malam ni sebenarnya ada buat kelas kan, tapi besok pun ada kelas tu tak? Okay. Kul, katakanlah huwa dia Allah, Allah. Ahad, Maha Esa, Allah, Allah. As-Samad, tempat bersandar. As-Samad, tempat bersandar. Huwa dia. Katakanlah kul Allah, Allah. Maha Esa, Ahad. Dia kena ni muka kena separuh ke sini. Okey, seperti ni. Okey. Okay, jumpa port yang betul. Okay. Ini port yang terbaik ni. Kena rakam kamera ni. Okay, salah. Okay, ayat terakhir surah Al-Ikhlas. Lam tidak yalid dia beranak, walam dan tidak dia diperanakkan, walam dan tidak yakun dia adalah lahu baginya kufuan setaraf ahad seorang pun. Yalid dia beranak, setaraf kufuan pun dia adalah seorang pun, walam dan tidak yulad dia diperanakkan, walam dan tidak. Okay, Al-Ikhlas selesai. Al-As. Wal-As, demi masa inna sesungguhnya insana manusia lafi benar-benar dalam husri kerugian. Inna sesungguhnya benar-benar dalam lafi insana demi masa wal-as husri kerugian. Illa kecuali allazina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilu dan mereka telah mengerjakan solihati kebajikan, wa tawa dan mereka saling menasihati bil haq dengan kebenaran, dan mereka saling menasihati dengan kesabaran. Okey. Okey, terima kasih Kak Rozi. Okey tak? Belakang nampak jelas tak Kak Rozi? Ni kita nak try cara baru. Kalau cara baru ni okey lah, tapi saya biasa buat praktis ni kadang sampai berjalan ni kadang. Ni duduk setempat ni kan dia itulah dia macam stuck kan. Ini pun kamera ni dia kena cari macam tu lah. Okay. Kalau ada komen boleh teruskan komen Kak Razi. Macam mana sebab kita dah habis dah XP Rush. Sekarang ni kita try farming ni. Double power up lah. Sebab apa kita nombor ni. Kita nombor 2 sekarang ni. Kita nak mengejar nombor 1. Okay, selesai Al-As.
Anas. Oh, sekejap. Ya. Kita jumpa. Tulisan kecil tak jelas. Itulah. Saya tak tahu macam nak besarkan. Sebab bila screen sharing ni, dia memang gambar dia macam ni je. Kecuali kena buat green screen, gambar tu akan jadi belakang saya. Tak apalah, kita cubalah ni dulu. Kan, cuba dulu. Nanti kita adjust lah. Sebab ni pun dah, dia casting ni dia tak berapa tepat lah. Iza apabila telah datang nasru, pertolongan Allah walfat dan pembukaan. Apabila walfat dan pembukaan Allah telah datang, pertolongan nasru. Wara'aita, dan kamu telah melihat an-nasi, manusia dahulu mereka masuk fi dalam dini agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Dini agama afwaja, berbondong-bondong. Allah dahulu mereka masuk fi dalam, wara'aita, kamu telah melihat nasi, manusia fasabi, maka bertasbihlah bihamdi, dengan memuji Rabbika, Rabbmu, wastaghfir, dan mohon keampunannya, innahu, sesungguhnya dia, kana, dia adalah tawwaba, maha penerima taubat. Rabbmu, Rabbika, sesungguhnya dia, innahu, fasabbi, maka bertasbihlah, wastaghfir, dan mohonlah keampunan dengan memuji bihamdi, kana, dia adalah tawwaba, maha penerima taubat. Tanya, terima kasih Kak Rozi. Anas, siap. Kita buat Al-Kafirun. Kul, katakanlah, ya ayuha, wahai kafirun, orang kafir, la, tidak, a'bud, aku beribadah, apa yang tak budu, kamu semua ibadahi. Kafirun, orang kafir, la, tidak, tak budun, kamu semua ibadahi, wahai ya ayuha. Kul, katakanlah, apa yang a'bud, aku beribadah. Okey, screen cancel lagi macam tu lah, macam ni lah. Kita kongsi-kongsi pusing macam tu. Okey, tukar tangan pula. Tangan kanan pula. Tangan kiri dah keren lah. Wala, dan bukanlah antum, kamu semua, abidun, para pelaku ibadah, apa yang a'bud, aku beribadah. Wala, dan bukanlah, apa yang a'bud, aku beribadah, antum, kamu semua, abidun, para pelaku ibadah. Yes, nombor 1. Nombor 1. Kita mainkan nombor 1. Okey, sekarang kita kena habiskan kita punya double ST. Wala, dan bukan anak aku, abid. Sangkut lagi. Pelaku ibadah. Sangkut lagi. Apa sangkutnya tak tahu lah. Apa yang abadtum, kamu semua telah ibadahi. Abadtum, kamu semua telah ibadahi. Wala, dan bukan apa yang abid, aku, anak. Okey, seterusnya. Walia, dan bagiku. Wala, dan tidak, antum, kamu semua, abidun, para pelaku ibadah, apa yang a'bud, aku beribadah, lakum, bagi kamu semua, dinukum, agama kamu semua, walia, dan bagiku, dini, agamaku. Hukum, apa yang a'bud, aku beribadah, wala, dan tidak, hang lagi, dan bagiku, abidun, para pelaku ibadah.
Antum salah. Okey, saya sudah tahu lah. Ini okey, kita tekan sini. Kita kita off. Kita off. Okey. Harap okey lah ni sebab tadi ada Bluetooth ni jadi double lah. Okay, Al-Kafirun selesai. Kita ada 19 minit lagi. Borang-borang ni. Ramai tunjuk muka pun tak ramai kan. Nak buat macam mana. Okay, Al-Kawthar. Al-Kawthar surah 10. Ada 10 perkataan. 10 harfiah dan 10 perkataan dan pada hari ke-10. Ni. Boleh kan? Inna sesungguhnya kami atau innaka kami telah memberimu kausar nikmat yang banyak. Soli maka solatlah di Rabbika untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah. Di Rabbika untuk Rabbmu kausar nikmat yang banyak. Inna sesungguhnya kami wanhar dan sembelihlah. Kami telah memberimu fasoli maka solatlah. Okay, ayat yang terakhir. Inna sesungguhnya syani'aka orang benci kamu huwa dia abtar yang terputus. Untuk abtar sesungguhnya inna syani'aka huwa dia. Selesai surah Al-Kawthar. Kita pergi surah Al-Ma'un. Apa cerita jelas ni? Ara'aita, adakah kamu telah melihat allazina yang kazibu dia mendustakan bidin dengan agama. Fazalika maka itulah allazina yad'u dia menghadik yatim anak yatim. Fazalika maka itulah yatim anak yatim bidin allazina ara'aita mereka menghadik allazina okay. Rasa macam nak kena pasang controller ni kan. Wala dan tidak Yahudu dia mendorong ala atas ta'ami makanan miskin. Orang miskin. Yahudu dia mendorong miskin, orang miskin, ta'am makanan wala dan bukan atas ala fawailun maka celakalah limusallin bagi orang solat allazina orang-orang yang hum mereka anba terhadap solatihim solat mereka sahun orang yang lalai. Orang lalai allazina orang yang hum mereka bagi orang solat maka celakalah solat mereka an terhadap Shizuru. Apa khabar Shizuru? Apa khabar? Allazina orang-orang yang hum mereka yura'un mereka ingin dilihat dan mereka mencegah ma'un perkakas dan mereka mencegah orang-orang yang ingin dilihat hum mereka perkakas. Al-Ma'un selesai. Kita ada 15 minit lagi. Al-Takasur.
Apa maksud atakasu? Apa maksud atakasu, sahabat-sahabat? Ada tak di sini? Sahabat-sahabat okey tak ni? Okey tak ni? Tak okey. Putus ya. Kita pakai dua yang berbeza. Bila hukum ia telah melalaikan kamu atas kasut bermegah-megah. Hatta kamu semua sampai zurtumu, kamu semua telah ziarah maqabir kubur-kubur. Bila hukum telah melalaikan semua hatta sampai qabir kubur-kubur. Kala sekali tidak saufa kelak tak lama kamu semua mengetahui summa kemudian kala sekali tidak saufa kelak tak lama kamu semua mengetahui. Kita seorang dulu. Kita berseorangan Kamu semua mengetahui saufa kelak kamu semua mengetahui, sekali-kali tidak, summa kemudian, kala sekali-kali tidak. Kala sekali-kali tidak, lau sekiranya tak lama kamu semua mengetahui, ilma pengetahuan, yakin yang pasti. Yang pasti yakin, kala sekali tidak, lau sekiranya ilmu pengetahuan tak lama kamu semua mengetahui. Sungguh benar-benar kamu akan melihat jahim, neraka jahim, summa kemudian atau kamu akan melihatnya aina mata yakin yang pasti. Summa kemudian kamu akan melihat aina mata jahim, neraka jahim. Okay, ayat yang terakhir. Rana apa khabar? Rana apa khabar? Summa kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Summa kemudian ini tentang naim. Kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu yauma'izin. Okay, Al-Qad, siap. Selesai semua Al-Qad. Inna sesungguhnya kami anzalna kami telah menurunkannya fi pada lailati malam qadri penetapan. Kami telah menurunkannya al-qadri penetapan. Inna sesungguhnya kami fi pada lailati malam Wama dan apakah adraka ia telah memberitahumu ma apakah lailatu malam qadri penetapan. Ia telah memberitahumu ma apakah wama dan apakah qadri penetapan malam lailatu Lailatu malam qadri penetapan khairun lebih baik.
Min daripada alfi 1000 syahrin bulan. Min daripada bulan syahri, qadri penetapan, lailatu malam 1000, alfi khairun lebih baik. Dia akan turun para malaikat waruh dan roh fiha padanya dengan biizni Rabbihim, Rabb mereka, min daripada kuli setiap amrin urusan. Fiha padanya para malaikat waruh kuli setiap amri urusan, penurunan akan turun. Okey, dan yang terakhir, ayat terakhir. FTMA, apa khabar? Sejahtera ia hatta sampai matla'i terbit fajar. Ia matla'i terbit fajar hatta sampai sejahtera. Okey, kita ada 8 minit lagi. Kita buat Al-Fatihah. Tak ada SP lagi. Ya, tak ada SP lagi. Tak ada lagi. Ni boleh buat lagi sekali tak SP Rush ni? Boleh buat sekali je boleh buat Okay, tak apalah. Macam mana kan? Al-Fatihah. Rahim yang maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Alamin seluruh alam. Bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Segala puji. Alamin seluruh alam. Lillahi bagi Allah. Rabbi Rabb. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Maliki pemilik yaumi hari. Ad-din agama. Ar-Rahim. Saya tengok lah. Di live macam ni baru nampak kan. Kisah kita tengok lah, gerak kepala lah, kantoi. Kita tengok sebenarnya ni. Ar-Rahman. Ad-din agama. Yaumi hari. Pemilik Maliki. Yaka kepada engkau kami beribadah, wa yaka dan kepada engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi yang tujuanlah kami sirata jalan mustaqim yang lurus. Yaka kepada engkau kami ibadah, nak budu jalan sirata wa yaka dan kepada engkau ihdina tujuanlah kami sirata jalan allazina orang-orang yang an'amta engkau telah bernikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan makdubi orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wala. Okey, dia hilang. Ad-dhalin orang yang sesat. Orang yang dimurkai, orang sesat. Kau telah beri nikmat alaihim atas mereka, wala dan bukan
Okey, selesai Al-Fatihah. Okey, ada 5 minit lagi. Kita ambil surah yang pendek lah. Alfil boleh? Okey, kita ambil. Itu kursi boleh juga sebenarnya. Okey, sekejap. Sekejap, sahabat. Sekejap.